Kita tak nampak kita masih bernyawa, itu benda yang lebih besar. Kita tak nampak orang lain tak sihat, kita dalam keadaan kita serabut, katakanlah kita ada anxiety ataupun kita ada tekanan jiwa, kita selawat, Allah tak bagi lagi, teruskan selawat. Yakin bahawa dengan selawat, hikmah selawat ni satu cinta daripada Allah yang kita akan dapat, sebab kita menyebut nama kekasih Allah yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kalau kita tengok, kalau hati kita tengah sesak, selawat. Kadang-kadang kita rasa sempit ni bukan kerana problem, kadang-kadang bukan kerana faktor luar, sebenarnya faktor hati. Kita tidak dapat anugerah daripada Allah, itu makin hari makin sempit. Kenapa Allah buat macam tu? Allah nak suruh kita fikir, Allah nak suruh kita cari. Kita dengar bahawa selawat ni boleh membesarkan hati kita, kita kena buat. Sebab selawat ni adalah bukan hanya sebagai solusi, dia adalah ubat yang boleh menghilangkan resah kita, tak bahagia. Ini tak akan dapat capai bila hati kita tidak tenang. Kita tak dapat ketenangan, kebahagiaan tak dia akan dapat. Saudara-saudara kita yang ada semua benda ada, isteri ada, cantik lagi, muda lagi, harta, kereta apa-apa jenis saja kereta. Tapi kalau Allah tak bagi ketenangan, tak bahagia. Ramai mana orang tunjuk je bahagia dalam sosial media. Tiba-tiba kita tengok masalah mental, tiba-tiba dia cerita pasal tak ada kebahagiaan. Nak menunjukkan bahawa kat sini bahagia ni dia hadir dengan ketenangan. Jadi di sini kita nak antara ubat yang paling mujarab, ubat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang bercerita kepada kita yang melalui hadis-hadis dia, kelebihan selawat ni adalah menguatkan jiwa, membesarkan hati dan memberi ketenangan. Ini benda ni yang kita kena cari dalam kehidupan kita. Kita nak kuat terima ujian, mesti kena ada cara dia, mesti kena ada amalan dia, mesti kena ada ubat dia.